Ramai yang ambil pembiayaan rumah dan bagi tahu didesak untuk ambil MRTT. Realitinya, anda ada pilihan sendiri. Tetapi anda juga harus faham dua fakta ini. Anda ada pilihan untuk ambil MRTT atau tidak. Pilihan selalu di tangan anda. Dua, MRTT selalunya dijual bersama pembiayaan perumahan. Dua produk bank yang berbeza yang dijual sekali. Jika dipakejkan sekali, harga atau kadar faedah pembiayaan rumah akan murah sedikit. Secara umum, mungkin akan murah 0.1%, bergantung pada bank. Jika rate bersama MRTT ialah 3.55%, rate tiada MRTT ialah 3.65%. Contoh, kalau kita beli buah sebiji RM4, bila kita beli 3 biji sekali, RM10, lebih murah. Begitulah juga dengan MRTT dan pembiayaan rumah. Bila stand alone, lebih mahal. Sekarang, anda hanya perlu membuat pilihan sama ada nak ambil MRTT atau tak nak ambil MRTT. Pilihan selalu di tangan anda. Follow Misa for more tips.